Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi untuk video yang kedua. Di mana bab yang kedua ini kita akan terangkan tentang macam mana nak menulis kajian lepas. Menerusi manual pelaksanaan kerja khusus pengajian am untuk bab yang kedua iaitu kajian lepas, pertama sekali kena ada pengenalan. Pada setiap bab mesti ada pengenalan dan last sekali mesti ada penutup. Dan tambahan untuk bab yang kedua ini, kita akan buat kajian lepas yang berkaitan dengan isu masing-masing. Di bahagian pengenalan, kita akan ceritalah sikit apa yang ada dalam bab yang kedua ini dan kita akan masuklah kita punya objektif kajian. Contohnya, kajian lepas memberi tumpuan kepada faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan premis peruncitan. Sebab saya mengkaji tentang kejayaan Jaya Grocer dalam menarik pelanggan. So, ini yang kita akan fokuskan nanti. Itu faktor. Tahap kepuasan pelanggan adalah objektif saya yang kedua dan juga mana-mana faktor-faktor yang mendorong pelanggan untuk memilih sesuatu pasaraya. Bukan sesuatu, sesebuah di sini. Baik, itu di bahagian pengenalan. Bahagian 2.2 adalah bahagian yang kita tunggu-tunggu. Sebab apa? Yang ini adalah sesuatu yang agak berat bagi orang yang pertama kali membuat kajian. Okey, apa yang kita akan cari ialah mana-mana kajian daripada para akademik yang lepas. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum ini, pilihlah kajian yang kalau boleh 10 tahun, 15 tahun ke atas. 2026. 2016 ke atas. Itu paling cantik. Ambil dapatan yang agak orang kata updated lah. Jangan memilih mana-mana pengkaji dapatannya tahun 1940-an ataupun kurang daripada tahun 2000. Yang tu dah terlampau lama, 30 tahun. Lama sangat. So, awak pilihlah. Yang ini adalah satu bentuk carian yang agak sukar bagi pelajar-pelajar buat. Tapi kalau dah pandai nanti dia sebenarnya senang je. Dia sebenarnya ada juga cara ambil satu orang, lepas tu kita akan buat konsep snowball tau. Snowball maksudnya satu orang ni kita pegang dia punya dapatan, dia punya kajian, pergi dekat bahagian rujukan Ahhasanul ni, okay, pergi di bahagian rujukan dia dan carilah mana-mana rujukan yang dia gunakan dalam kajian dia. So kita akan dapatlah beberapa tajuk yang lebih kurang sama dengan tajuk dia. Okey. Untuk melengkapkan penulisan di bahagian ini, sebab bahagian ini kita memerlukan berapa muka surat tadi? Kita memerlukan 3 muka surat bermaksud dalam 640 patah perkataan. Maksudnya dalam 700 lah kan. Jadi kita memerlukan lebih kurang 7 orang pengkaji untuk bahagian ini. 7 orang tau. 7 orang tu pun agak susah sebenarnya. Okey. Permulaan susah, nanti dah lama-lama dia akan jadi senang. Jadi apa yang awak akan buat? Kita akan ceritalah mengapa kajian ini penting, apa kaitan faktor-faktor yang mempengaruhi kejayaan terhadap premis peruncitan ni. Ada tak kajian yang berkaitan dengan dia? Okay. Dan ada lagi tak orang-orang yang menyokong pandangan Ahhasanul ni tadi yang ada kaitan dengan kajian kita, iaitu yang membentuk kejayaan premis peruncitan. Itu perenggan yang pertama. Perenggan yang kedua, dia sebenarnya sinkronis daripada perenggan yang pertama tadi. Buatlah ayat-ayat penanda wacana yang sesuai untuk memastikan setiap perenggan itu mempunyai hubung jalin yang sesuai lah. Tak adalah cerita atas lain, cerita bawah lain. Tapi penggunaan penanda wacana sangat penting untuk penulisan kajian ini. Dan kalau boleh, janganlah menggunakan penanda wacana kalau hal ini dikatakan demikian kerana sampai habis awak menggunakan hal ini. Tak ada hal lain ke awak nak tulis. Okey, kalau boleh cantikkan penggunaan penanda wacana itu. Susah ataupun tidak. Contoh ayat di sini. Kajian ini menyokong dapatan sebelumnya bahawa kejayaan premis peruncitan tidak bergantung pada satu faktor sahaja, bla bla bla. So, carilah. Dan setiap perenggan ini, contoh macam tambahan bulu kajian lepas juga tak semestinya ada seorang je. Dia boleh ada beberapa orang yang menyatakan kajian itu disokong oleh beberapa orang pun boleh. Lagi bagus, lagi ramai lagi bagus. Bermaksud anda mahir untuk bahagian ini. Okey? Bahagian 2.2 ini kalau kita lihat, saya ada 4 perenggan. 1, 2,
3, 4. Okey, dan perenggan yang keempat biasanya adalah ayat kita sendiri berdasarkan apa yang telah pun kita kaji dan kita baca melalui kajian-kajian lepas. Awak kena simpulkan segalanya. Adakah kajian terdahulu itu menjadi asas penting? Penting tak tadi yang awak cari tu? Sesuai tak dengan apa yang kita nak? Okey, itu adalah ayat bahagian atau perenggan yang keempat ini adalah ayat awak sendiri. Baik, ada beberapa cara untuk cari apa yang orang ni sebut, apa yang orang ni sebut. Macam mana kita nak tahu apa yang disebut, cikgu? Sekarang ni benda ni dah siap. Cara untuk dapatkan dia ada 3 kawasan dalam jurnal yang boleh awak tengok tau. Kawasan ataupun bahagian yang pertama, kita akan buka satu jurnal. Okey, ini contoh jurnal yang berkaitan dengan hubungan antara kualiti produk, kualiti perkhidmatan dan juga kepuasan pelanggan. First, kita akan tengok di bahagian abstrak. Sebab biasanya abstrak adalah sinopsis dapatan secara ringkas bagi setiap jurnal yang ada di dalam dunia. Tengok dekat abstrak. Baca semua ni. Mana dapatan dia? Dalam abstrak, biasanya di bahagian bawah ini, selepas method, di sini. Okay, di sini adalah dapatan. Bahagian sini adalah dapatan tau. Sebab atas ialah analisis kepuasan. Okay, atas tu ialah method dan juga objektif kajian dan sebagainya lah. So, tengok di sini. Kalau awak rasa tak berpuas hati dengan abstrak dia, kita akan turun ke bawah, pergi ke bahagian dapatan dan perbincangan. Mana? Ini soalan, bukan? Kita akan cari di bahagian dapatan dan perbincangan. Itu ialah bahagian yang kedua yang boleh dibaca. Baik. Seterusnya, sekiranya awak tengok di bahagian ni method saya nak scroll sampai bawah. Okey, ini dapatan dia. Dapatan dia selari tak dengan apa yang kita nak? Okey, bacalah. Ni belah ni baca Okey. Kawasan yang kedua itulah kawasan yang kedua. Bahagian yang ketiga. Kalau awak rasa malasnya nak baca dapatan sebab panjang ni cikgu. Okey. Kita akan pergi di bahagian perbincangan dan kesimpulan. Sebab ini adalah kawasan-kawasan yang ada benda yang kita cari. Kalau awak rajin lagi, awak boleh baca awak boleh baca dia punya, di sini ialah literature review dia. Boleh baca. Tapi ini orang lain punya tau, bukan dia punya. Gitu. Ni dapatan, macam kita lah, kita kan kena buat kajian lepas. Dia pun ada kajian lepas juga. So, bolehlah ambil daripada jurnal ini. Okay, kalau awak nampak di sini tahun 1999, 1988, so macam tak sesuai nak ambil. Lagipun kajian dia pun tahun 2013. Beta ambil dia. Kalau yang ni macam tak sesuai sebab dia terlampau outdated. Dah habis dah bahagian 2.2, kita akan terus ke bahagian 2.3 iaitu penutup. Macam biasa penutup. Awak starting je dengan istilah kesimpulan. And then awak simpulkanlah bahagian 2.0 ini apa benda yang awak cerita secara ringkas sahaja. Lepas tu, dia akan ada bab yang seterusnya akan membincangkan tentang apa pula. Ringkas sahaja. Itu di bahagian penutup. Sekian sahaja untuk kali ini. Kita jumpa lagi untuk video yang seterusnya untuk bab yang ketiga iaitu metodologi kajian. Bye-bye.